Mana korang boleh datang main game free je, for free. Alright, mungkin boleh share sikit event hari ni mengenai apa ada kat sini? Okey, hari ni kita ada dekat eSport lah. So, kita ada tournament eFootball Mobile, eFootball lah. So, dekat sini kita ada 64 peserta berentak untuk prize pool RM5,000. So, hari ni grouping, esok ada kalah mati, top 16 esok. Selain daripada tu, korang boleh datang juga. Kita ada free play, mana korang boleh datang main game free je, for free. Kita ada Nintendo Switch, kita ada PlayStation 5, game Tekken, Street Fighter, Racing Sim, ada macam-macam lah. Esok pun jangan lupa ada konsert juga yang dibawakan oleh geng-geng players. Jangan lupa datang ke eSport lah, geng. Thank you. Okey, apa yang special eSport lah untuk tahun ni berbanding yang tahun lepas? Berbanding dengan tahun lepas adalah dengan, aku rasa tahun ni lagi meriah sebab Mountain Dew masuk. So dia bawa HOK, maknanya game yang as compared to Mobile Legends yang ramai orang ni pun jadi tumpuan juga. Selain daripada tu, kita ada buat podcast juga. Tu sekarang tengah berlangsung podcast. So something yang selain daripada macam biasa tournament, kita ada podcast juga. Okay, untuk esok last day apa yang mungkin orang untuk ajak orang datang dan mungkin ada konsert yang special? Esok ada konsert aku rasa Uniboy perform esok. Uniboy kalau tak silap aku pukul 5 petang.